Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat ikan keli berlada menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula sediakan ikan keli. Kalau nak mudah, pastikan anda beli ikan keli yang sudah dibersihkan. Sebenarnya ada banyak cara untuk hilangkan lendir dan bau hanyut ikan keli ini. Salah satunya adalah cuci menggunakan tepung gandum. Pastikan anda kelak atau hiris badan ikan keli rapat-rapat untuk elakkan meletup ketika goreng nanti. Letakkan serbuk kunyit. Kemudian letakkan sedikit garam. Letakkan sedikit minyak jika anda ingin goreng dalam air fryer. Gaul sehingga sebati. Dah siap? Anda boleh goreng ikan ini dalam kuali atau dalam air fryer selama 15 minit suhu 195. Suhu dan masa bergantung kepada air fryer masing-masing ya. Dah siap? Elok je kan? Ini pula saya campurkan sedikit tepung jagung. Hasilnya ikan lebih garing dan crispy. Masukkan bawang merah. Kemudian, masukkan bawang putih, masukkan cili merah yang dibuang biji, masukkan cili merah kecil, tutup dan kisar selama 10 saat, speed 10. Dah siap? Scrape down guna spatula. Anda boleh kurangkan speed jika ingin teksturnya lebih kasar. Kemudian, masukkan minyak masak. Anda juga boleh masukkan sedikit cili kisar. Tak nak letak pun tak apa. Masukkan sedikit belacan. Masukkan pes asam jawa. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan gula. Tutup dan tumis selama 10 minit suhu 120, speed 1. Dah siap? Scrape down guna spatula. Anda boleh rasa sedikit sambal dan tambah perasa jika perlu. Saya tambahkan sedikit gula lagi. Masukkan bawang besar yang dihiris. Tutup dan masak lagi selama 3 minit suhu 120, speed 1. Dah siap. Mudah kan? Anda boleh buang lebihan minyak dan tuang sambal ke atas ikan keli goreng tadi. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.